Kalau Coach ada Skinny ID, Kate Spade dia ada version dia punya card holder ID dia lah. So this one colour tu pink. Asyik geram lah sebab kat dalam kamera colour dia macam cerah sikit. Sebenarnya colour dia macam very soft ballerina pink. You guys boleh tengok kat shopping bag di bawah sebab ada gambar from Kate Spade kan. Gambar tu memang exactly macam mana saya tengok depan mata tau. Ini dia pakai pattern leather, tapi pattern leather dia bukan jenis yang melekat jari, cap jari tu tau. Ada pin mount logo pakai silver hardware. And belah belakang dia pun sama pattern leather. And bukan jenis senang cala, senang terkopek tau. So dia ada dua slots kat sini, termasuk ID window lah. So macam 1, 2, lepas tu ID window kat sini. Ada zipper, boleh masukkan cash tau. Lepas tu nampak tak, dia boleh kembangkan lagi. Yang best part dia punya keyring jenis yang tolak macam ni. Aisyah suka gila yang jenis tolak macam ni, sebab senang nak keluar masuk kunci ke macam tu tau. Untuk harga, anda boleh tengok dekat shopping bag di bawah dapat harga berapa. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penjimatan. Dan yang paling penting, kalau boleh dengan UX Love Shop, semua yang 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian, boleh tekan dekat shopping bag di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below. Dan jangan lupa tekan button follow.